Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini dia part 2. So kalau korang tengok part 1 memang dah tahu lama dah. Kita dah lepasi banyak apa orang kata, banyak hantaran, banyak ni macam susah lah. Kau tengok. Pecah. Dia senang nak pecah. Guys. Dan korang jangan lupa yang kita orang panggil kepala besar ni Huzaiman. Apalah Huzaiman ni besar sangat kepala. Tengok laju betul Huzaiman ni. Tak laju mana pun. Apalah Huzaiman sangat kan. So tak apa, Huzaiman. Uish, ada berbola. Nasib baik bukan kepala Huzaiman. Ada kepala Huzaiman. Uish, tengok tu ada kepala Huzaiman. Nak kejar kita ni bola ni. Bola ni susah ni. Tengok, langsung dikasih bola tu. Apalah. Okey. Sekarang ni kita ada kat ni. Uish. Kita kena slide ni. Sliding door. Kena makan. Yes. Finally. Kita dah sampai sini. Stage 9. Yes. Kita tak sabar nak buat final boss ni. Apa kata kita menangkan semua ni. Dan kita tengok ending dia apa. Ending dia seronok ke tak? Ataupun macam sedih-sedih. Apalah ni. Kepala Huzaiman. Kalau nak cakap, lompat atas Huzaiman. Kalah. Aduh, Huzaiman ni selik lah. Baru je nak duduk atas Huzaiman. Okey, tak apa. Huzaiman ni memang tak suka kan. Kita lompat atas orang ni pula. Huzaiman ni pula. Barulah betul. Lompat atas Huzaiman lagi. Lompat atas Huzaiman. Alah, kena bakar. Tak apa. Naik atas dia. Alah, kena bakar juga. Tak apa. Tengok, dia boleh naik atas. Bro, what the heck? Naik atas dia. Naik atas dia. So, what? Weh guys, macam susah je ni. Bila nak susahnya? Semua senang sangat ni. Tengok. Hitbox dia terlalu kecil. No. Yes. Benda paling senang dunia ni. Kita naik sini. Kita naik sini. Naik sini. Naik dan pergi sini. Betapa senang je guys. Naik sini dan naik macam biasa. Naik macam biasa. What? Oh hell nah. Okey, kita naik kat sini. Harap menjadilah. Kita naik. Wow, nasib baik guys. Kita turun sini. What? Macam nak pergi? Alah, hai. Macam mana nak pergi? Lah, kena bakar. Macam mana kena bakar? Cepat naik. Alah, hai. Ni. Yes.
Saya nak pergi situ. Pergi sini. Pergi sini. Pergi sini. Yes. What? Ready. Tengok. Easy je. Checkpoint. Kita naik atas ni. What? No. Kena lebih afdol kan? Jom kita naik. Yeah. Alah. Kita pilih kiri. Yeay. Menang. Stage 10. Terbaik ah. Kita dah sampai stage 10. Apa kepala Uzaiman ni Lego pula Uzaiman. Aduh, siapa Uzaiman ni? Adik bomba. Kita panggil dia adik bomba sebab dia kepala petak. Tapi itulah warna kuning. Bukan warna putih. Okey. Seronoknya adik bomba. Adik bomba. Adik bomba, adik bomba. Adik bomba. Aduh. Kita naik balik. Kita panggil Uzaiman, pijak kepala dia. Dia naik, pergi sini, pergi sana dan pergi checkpoint. Cek. Itulah bunyi cicak. Guys, lompat atas ni. Yeay. Apa susah sangat? Lompat je. Oh, naik. Naik. Wow. Ada berkepala besar. Seronoknya naik atas kepala orang ni. Kepala Uzaiman ni. Uzaiman. Stage 11. Terima kasih Uzaiman. Oh, kita naik basikal pula. Kita naik basikal. Alah Uzaiman ni. Sibuk lah. Lah, oh dia makin laju Apa susah sangat guys. Cek. Itulah bunyi cicak. Cek. Aku jawab ibu cicak. Bunyi cek. Kok gelok. Kelak gigok gisit mako jawab ibu cicak. Apalah kepala Uzaiman yang sebesar dunia tu. Alah hai. Kita lajukan diri dan lompat je lah. Saling lompat. Jalan je lah macam ni. Yes. Ush. Banyak betul kepala Uzaiman pusing-pusing. Best seronoknya. Wow. Alah hai. Kenapalah noob sangat. Kita naik atas ni. Alah hai. Macam mana ni? Susah betul ni. Tengok tu. Macam lompat secara sendiri-sendiri. Tengok. Kena makan dah. Macam mana tak lompat ni? Aku tengok.
Yes. Padan muka. Banyak lagi stage kat depan tu. Tak apa, kita terjun. Bawa lalu laju. Lah! Apa yang kenanya? Tak kena pun. Naik atas dia. Lah! Apa benda ni? Pergi kiri lah. Kalau macam ni. Gayanya. Woohoo! Kita naik atas. Lompat. Lompat. Alamak. Guys. Alah, tak boleh bawa laju ke? Best lah suara dia. Ada lagu macam game Mario. Siap baik. Guys, what happened? Alah. Tak apa kau. Aku lari sepantas kilat. Yes! Lompat atas dia. Tengok betapa noob je. Uish. Dia tengok kita, guys. Asal kita pergi sana? Bro, asal kita pergi sana? Kan tengok tu. Semua tengok kita. Sebab kita memalukan. Tak apa. Tengok tu. Dah stage 2. Senang je, guys. Kita kena right jump button to click fire. Macam mana ni? Macam ni je. Okay. Macam ni je. Macam game tembak. Weh, ada checkpoint. Kena tembak. Lupa lah dia kena tembak. Tengok tu, guys. Lah. Senang je. Dia boleh tembak. Boleh. Lah, guys. Susahnya. Yes. Guys. Ada 3 banyak ah. Tembak. Woohoo. Alah. Itulah dia, guys. Ini part 2. Jumpa lagi di next video. Part 3. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.